Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepada-Nya supaya Ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin buat satu ulasan yang ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa yang singkat tentang satu slogan ataupun satu kalimah yang sangat popular, ya, dari dahulu sehinggalah sekarang, iaitu kalimah ataupun ayat yang mengatakan matikan diri kamu sebelum kamu mati. Ayat ini sangat viral, ya, bagi orang-orang yang mengaku ahli makrifah, orang-orang yang mengaku mereka ahli dalam hakikat. Baik. Kalimah ini, matikan diri kamu sebelum kamu mati, adalah kalimah daripada kalam ulama tasawuf ataupun ulama sufi. Ia tidak daripada kalam ulama usuluddin ataupun ulama kalam. Kerana ulama usuluddin hanya menyatakan tentang hakikat Tuhan itu, hakikat Allah Ta'ala itu dengan segala sifat-sifatnya. Tetapi tidak memperincikan apakah kaitan dengan diri manusia. Tetapi ulama tasawuf bila memperkatakan tentang ketuhanan, mereka akan mengkaitkan dengan diri. Ya. Kerana apabila disebut Tuhan, mestilah ada makhluk. Tidak disebut Tuhan tanpa makhluk. Ya. Ada yang berkata ataupun yang mengamalkan matikan diri itu sebelum kamu mati itu ialah jangan kamu memandang, jangan kamu beriktikad kamu ini ada, jangan kamu berasa kamu ini berkuasa, jangan kamu merasa kamu ini ada perbuatan. Dengan arti kata, dalam keadaan diri mereka yang sedia ada, mereka cuba mengamalkan hakikat ini ataupun perkara ini. Mereka akan mencuba-cuba ataupun mendesak ataupun press diri mereka bahawa mereka tidak ada perbuatan. Mereka tidak wujud. Mereka berkata yang wujud hanya Allah. Kita ini tidak ada wujud pun. Kita ini Adam ataupun tiada. Dan kita ini tidak ada perbuatan. Apabila kita perbuatan, hendaklah kita iktikadkan ini adalah perbuatan Allah. Ini adalah pegangan yang biasa kita dengar pada zaman ini. Tetapi sebenarnya apa yang mereka perkatakan itu menyalahi kaedah kaum sufi. Seharusnya mereka mengikut kaedah kaum sufi. Kerana kalimah tersebut ataupun istilah tersebut adalah istilah sufi. Tidak boleh mereka meninggalkan jalan sufi, kemudian cuba mengamalkan perkara tersebut. Cuba mematikan diri mereka, cuba menghapuskan diri mereka, cuba menolak perbuatan mereka. Ini satu kesilapan yang sangat besar, yang sangat menjorok.
yang berlaku kepada orang-orang yang mengaku sufi, mengaku ahli makrifah pada zaman ini. Baik. Apakah yang dimaksudkan oleh kaum sufi itu matikan diri kamu sebelum kamu mati? Apakah yang nak dimatikan? Ataupun dalam arti kata nak dihapuskan? Yang nak dimatikan ataupun dihapuskan dalam istilah kaum sufi ialah nafsu amarah yang ada pada dalam diri manusia. Kerana nafsu amarah ini sangat menyuruh kita kepada kejahatan, kepada kemaksiatan, kepada kesyirikan, kepada kemunafikan, kepada mengaku-aku diri tanpa bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan oleh ahli sufi itu, matikan diri kamu, matikan nafsu amarah kamu, hapuskan nafsu amarah, hapuskan segala sikap-sikap syirik, sikap riak, sikap takabur, sikap angkuh, sikap meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan matikan diri. Kerana apa? Kerana segala keangkuhan itu, segala pengakuan keakuan tanpa bersandar kepada Allah adalah terbit daripada nafsu amarah. Dengan arti kata, nafsu amarah itulah yang menyebabkan manusia itu berkata, ini adalah usahaku, ini adalah ikhtiarku. Aku berjaya kerana usahaku, kerana ikhtiarku, tidak berkait dengan sesiapa sekalipun. Perkataan ini disebabkan oleh nafsu amarah yang menyuruh kita menjadi syirik af'al. Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Seperti berkata, aku bercakap, aku mendengar dengan diriku sendiri tanpa kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syirik asma ataupun syirik sifat. Kita ini dijadikan oleh Allah Taala dari tiada kepada ada, dengan sifat-sifat yang juga tiada kemudian diadakan. Dijadikan jasad kita ini kemudian diletakkan sifat yang baru. Jasad baru, sifat pun baru. Wujud kita ini dengan ketentuan Allah. Kekal kita ini dengan ketentuan Allah. Bergerak kita dengan izinnya. Ini hakikat. Hakikat diri kita. Mustahil jasad kita ini baru, penglihatan kita ini penglihatan Allah, mustahil. Jadi jika kita mengatakan kita melihat dengan diri kita tanpa izin Allah, kita berbuat kejayaan atas usaha kita tanpa pertolongan Allah, kita telah menjadi syirik. Kerana menduakan Allah pada hakikat. Tidak syirik jika kita kata kita ini baru, tidak memberi bekas. Jadi ulama sufi mengatakan hapuskan nafsu amarah itu dulu. Mana-mana manhaj tarekat sufi yang muktabar, tetap ia memulakan dengan menghapuskan nafsu amarah. Matikan nafsu amarah itu. Apabila telah mati, maka akan timbullah nafsu mahmudah. Jadi bertukar daripada amarah kepada mahmudah. Ya. Daripada riak kepada ikhlas. Daripada mengaku-ngaku kita ini hakikatnya wujud dan berbuat dan berjaya atas diri kita sendiri, bertukar kepada bersandar kepada Allah. Bertukar
bertukar kepada tawakal kepada Allah, bertukar kepada tidak berjaya sesuatu itu melainkan dengan pertolongan Allah, melainkan Allah tolong. Inilah kaedah kaum sufi yang sebenar. Sebagaimana kalam tersebut terbit daripada kaum sufi. Jadi amatlah salah jika seseorang itu tidak menjalani manhaj sufi ataupun perjalanan rohani sufi, tetapi hendak berkata dengan kalam sufi. Dirinya ini nafsu amarah belum habis, belum terbuang, belum terkikis. Nak berkata kita bergerak, Allah Ta'ala gerakkan. Tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Amat bercanggah hakikat diri dengan apa yang diperkatakan. Inilah yang dikatakan oleh ulama-ulama sebagai pencuri. Pencuri kalam sufi. Dan lebih dahsyat lagi, lebih parah, dia akan terjebak dalam itikad Jabariyah yang sesat ataupun zindik. Sangat tersebar di media maya dari dulu sampai sekarang, mengatakan matikan diri kamu. Jangan pandang diri kamu ini ada perbuatan. Tetapi ia berkata dengan akal, dengan keadaan sadar, tanpa makam rohani, tanpa tauhid af'al yang sebenar. Jadi ini naklah dipaham dengan sebaik-baiknya. Supaya kita tidak salah. Supaya kita tidak jadi pencuri kalam sufi. Tanpa kita menjalani kaedah yang mereka alami. Jadi apabila kita menonton video-video Pak Kiai dari Indonesia yang mengatakan matikan diri kamu, jangan kamu menganggap kamu ini ada perbuatan, adalah satu kesalahan yang besar yang bercanggah dengan kaedah kaum sufi dan juga bercanggah dengan tauhid. Apabila bercanggah tauhid, akan batal iman, batal segala kesufian. Kerana tasawuf dengan tauhid itu tidak bercerai, dia dalam satu tubuh. Tapaknya tauhid. Perjalanannya ataupun lebih mendalam ataupun penjelasannya adalah tasawuf. Tanpa tauhid, tasawuf akan batal. Jadi, hendaklah kita faham bahawa matikan diri itu matikan nafsu amarah. Kerana nafsu amarah itulah yang menyebabkan kita syirik kepada Allah Ta'ala. Matikan ia supaya timbul tauhid yang sebenar. Dalam keadaan yang suci bersih diri kita ini daripada segala amarah, maka akan datang tauhid yang sebenar. Atas makam, bukan lagi di atas akal, bukan lagi di atas angan-angan ataupun khayalan. Jadi, jangan kita tersalah manhaj, tersalah kaifiat. Apabila kita berkata ataupun kita mengamalkan, kita memandang tiada mawjud melainkan Allah. Sebenarnya bukan tiada mawjud melainkan Allah, tiada yang mawjud pada hakikatnya. Jangan tinggal perkataan hakikat. Kerana yang mawjud sebenar-benarnya Allah. Kita ini wujud juga ataupun mawjud juga, tetapi baharu. Dicipta dari tiada kepada ada. Maka hukumnya adalah wujud yang maklum ataupun yang mungkin ataupun wujud di antara ada dan tiada. Nak dikatakan wujud hakiki, tidak. Nak dikatakan adam hakiki pun tidak. Antara ada dan tiada. Dan orang sufi apabila bersih diri dari amarah, mereka akan mencapai satu makam tauhid af'al, tauhid sifat, malah tauhid zat. Di sini yang dikatakan mereka telah mati diri. Dan mati diri mereka sebelum mereka mati jasad yang sebenar.
Jadi sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.